Ini bab adanya khiyar majlis untuk dua pihak yang melakukan jual beli. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan dari Ibnu Umar bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua pihak yang berjual beli masing-masing daripadanya berhak memilih terhadap yang seorang lagi selagi mereka berdua tidak berpisah, kecuali jual beli khiyar yang ada hak memilihnya. Kemudian dengan beberapa sanad ini supaya jugalah supaya dengan hadis Malik tadilah juga, yaitu al-bay'an kullu wahidin minhuma supatulah juga. Diriwayatkan dari Ibnu Umar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda baginda, apabila dua orang berjual beli, maka masing-masing daripada dua orang itu berhak memilih. Yani ada hak khiyar, ada hak memilih. Malam yatafarraqa, selagi mereka berdua tidak berpisah. Wa kana jami'an, kedua-dua mereka ataupun salah seorang daripadanya memberi pilihan kepada yang seorang lagi. Kalau salah seorang daripadanya telah memberi pilihan kepada yang seorang lagi dan mereka berjual beli dengan begitu, faqad wajabal bai', maka telah berlakulah, telah terjadilah jual beli itu. Dan kalau mereka berpisah selepas daripada berjual beli, walam yatruk wahidun minhum al-bai', wa in bukan wala apa ni, kalau wa in tafarraqa, walaupun kedua mereka telah berpisah selepas berjual beli itu, dan masing-masing mereka belum meninggalkan lagi jual beli itu, jual beli itu telah pun berlaku ataupun terjadi. Diriwayatkan dari Nafi', beliau telah mendengar Abdullah bin Umar berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza tabaya'al mutabayi'an bil bai', lebih kurang tadi juga, apabila dua pihak mengadakan jual beli ataupun melakukan jual beli, fakullu wahidin minhuma, maka masing-masing daripadanya berhak memilih min bai'ihi, dalam jual belinya itu, malam yatafarraqa, selagi mereka tidak berpisah, aw yakun bai'uhuma an khiyar, ataupun jual beli mereka itu berlaku dengan khiyar. Fa idza kana bai'uhuma an khiyar, kalau jual beli mereka itu berlaku dengan syarat khiyar, dengan khiyar, faqad wajaba, maka jual beli itu telah pun berlaku ataupun terjadi. Ibnu Abi Umar faqad zada Ibnu Abi Umar menambahkan dalam riwayatnya. Nafi' berkata, begini dia tambah tu, Ibnu Umar kalau dia mengadakan akad jual beli dengan seseorang dan dia mahu agar orang itu tidak membatalkan jual beli, dia akan bangkit dan berjalan berjalan sedikit, tidak jauh dari situ, kemudian dia kembali semula kepada orang yang berurusan dengannya itu. Seterusnya riwayat dari Abdullah bin Dinar, beliau berkata bahawa dia mendengar Abdullah bin Umar berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu bayyi'aini, itu bezanya, makna dia lebih kurang supaya la bai'a bainahuma, setiap dua pihak yang berjual beli tidak berlaku lagi sebarang jual beli di antara mereka, hatta yatafarraqa, selagi mereka berdua tidak berpisah, illa bai'ul khiyar, kecuali jual beli khiyar. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan dari Abdullah bin Al-Harith dari Hakim bin Hizam dari Nabi SAW, sabda baginda, al-bay'an bil khiyar ma lam yatafarraqa, seperti tadi juga, fa in sadaqa, kalau kedua-dua pihak itu benar, wa bayyana, dan menjelaskan yakni kedudukan sebenar
Ya, di satu pihak barang, di satu pihak lagi harga kepada barang itu. Menjelaskan dengan betul-betul, burikallahuma, nescaya akan diberkati untuk mereka berdua pada jual beli mereka itu. Dan kalau mereka berdusta, menyembunyikan yakni perkara yang sebenar, muhiqa barakatu bai'ihima, akan dihapuskan keberkatan jual beli mereka. Kemudian dengan sanad itu Abdullah bin Al-Harith meriwayatkan dari Hakim bin Hizam juga dari Nabi SAW bimithlihi, serupa dengan hadis sebelum ni. Muslim bin Al-Hajjaj yang pengarang kitab ni berkata, Hakim bin Hizam telah dilahirkan dalam Kaabah dan dia telah hidup selama 120 tahun. Bab man yukhda'u fil bai', ini bab orang yang ditipu dalam jual beli. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan dari Abdullah bin Dinar bahawa beliau mendengar Ibnu Umar berkata, ada seorang lelaki telah menceritakan, menyebutkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa beliau ditipu yakni dalam jual beli. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, apabila engkau berjual beli, maka engkau katalah la khilabah, tidak ada sebarang penipuan. Fakana, maka orang itu apabila berjual beli selalu berkata la khiyabah, tidak ada sebarang penipuan. Dengan sanad satu lagi Imam Muslim buat mari supaya tu juga, cuma dalam hadis ni dengan isnad di bawah ni tidak ada sebut itu. Fakana idza baya'a yaqulu la khiyabah, itu tidak ada. Seperti dalam yang pertama. Ini bab sebut khiyar majlis, sebut khiyar majlis. Yani adanya khiyar majlis. Zahir hadis yang dikemukakan oleh Imam Muslim ini zahirnya menunjukkan ada khiyar majlis itu. Kita tengok dulu Imam Nawawi kata gapo bawah tu. Cuba tengok di bawah al-bay'an kullu wahidin min bil khiyar. Hadis ini menjadi dalil. Hadis ini merupakan dalil bagi adanya khiyar majlis bagi setiap pihak yang berjual beli itu selepas berlaku akad jual beli, selagi mereka berdua tidak berpisah daripada majlis itu dengan tubuh badan mereka. Inilah pendapat jumhur ulama dari kalangan sahabat, tabi'in dan orang-orang sesudah mereka. Di antara yang berpendapat begitu ialah Ali bin Abi Talib, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Abu Barza al-Aslami, Tawus, Sa'id bin Musayyab, Atha, Shuraih, Al-Qadhi, Hasan Basri, Sya'bi, Zuhri, Al-Auza'i, Ibnu Abi Dhib, Sufyan bin Uyainah, Syafi'i, Ibnu Al-Mubarak, Ali Ibnu Al-Madini, Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahawai, Abu Thawr, Abu Ubaid, Bukhari dan sairul muhaddithin, sekalian ulama hadis. Boleh dikatakan ulama-ulama hadis dan juga ashabuz zahir wa akharun dan amal lagi orang lain, dia kata ada khiyar majlis itu. Lepas tu dia kata, wa qala Abu Hanifah wa Malik la yathbutu khiyarul majlis, tidak ada khiyar majlis itu. Bahkan jual beli itu telah pun terjadi dengan semata-mata berlaku ijab kabul. Bila sudah ada ijab kabul, sudah jadi dah jual beli itu. Inilah pendapat Rabi'ah, dan ada juga disebutkan dari Nakhai, dan ini juga satu riwayat daripada Sufyan Ats-Tsauri juga berpendapat begitu. Imam Nawawi kata hadis-hadis yang sahih ini menolak pendapat mereka itu, dan mereka tidak mempunyai jawapan yang betul. Yang betulnya ialah ada khiyar majlis itu seperti mana pendapat jumhur ulama. Itu kata Imam Nawawi. Wallahu a'lam.
Kita baca sikit lagi. Al-bay'anu bil khiyar, al-bay'ani bil alban. Ada juga lagu tu. Al-bay'ani kullu wahidin, hak mula-mula tu, minhuma bil khiyar ala sahibihi ma lam yatafarraqa illa bay'al khiyar. Kecuali jual jual beli yang ada khiyar. Apa makna? Sedangkan tadi dua pihak yang berjual beli itu ada hak memilih terhadap orang yang dia berurusan dengannya itu selagi tidak berpisah, kecuali kalau jual beli yang ada khiyar. Khiyar mana pula? Tadi dah ada dah kan? Illa bay'al khiyar fa fihi thalathatu aqwal, kata Imam Nawawi. Ada 3 pendapat berhubung dengan hal ni. Illa ni, kecuali jual beli khiyar yang disebutkan oleh ashab kita dan lain-lain ulama. Yang paling asah daripada pendapat-pendapat itu, iaitu yang dimaksudkan dengan takhyir di sini, selepas sempurna akad jual beli itu, sebelum mufaraqatil majlis, yakni sebelum mereka berdua berpisah daripada majlis itu, majlis jual beli. Jadi takdirnya yathbutu lahumal khiyar ma lam yatafarraqa illa an yatakhayara fil majlis. Yani khiyar sabit selagi mereka berdua tidak berpisah, kecuali kalau mereka telah sama-sama memberi pilihan dalam majlis itu. Wa yakhtara imdha al-bay', dan mereka berdua memilih untuk meluluskan, yakni menjadikan jual beli itu, maka yalzamul bay' bi nafsi at-takhayur wa la yadumu ila al-mufaraqah. Maka jual beli itu terjadi dengan sebaik sahaja dia memberi pilihan tadi. Kita kira jadilah ni, kita kira jadi. Kalau tak jadi royak lalu. Kira jadi. Waktu tu kata kira jadi. Lagu tu. Jadi walaupun tidak berpisah lagi, mana tak ada dah lah hak khiyar itu. Tak ada dah lah hak khiyar itu. Ada hak khiyar tu kalau sekiranya tidak ada pilihan yang seperti itu diberikan sebelum berpisah. Pilihan yang seperti itu, hak seperti kita kata tadi, tak ada. Barulah sebelum berpisah tu ada hak khiyar. Mana hak ni nak meneruskan jualan dia tu, hak ni nak meneruskan pembelian dia tu, ataupun nak membatalkan, tak jadi. Ada hak masing-masing pihak tu. Penjual pun ada hak, pembeli pun ada hak, kalau selagi dalam majlis tu, duduk situ lagi. Kalau kata dalam kedah tu lagi. Tapi kalau dia sudah bagi pilihan gitu dah dalam majlis tu, dalam kedah tu, katakan dalam kedah, macam mana kita kira jadi ni? Kita kira jadi. Tu pun kata jadi. Tak ada dah lah, walaupun masih duduk dalam majlis. Tapi kalau tak kata lagu tu, selagi duduk dalam majlis, tak keluar daripada kedah tu, ada lagi. Itu makna illa bay'al khiyar. Yang pertama, pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, maknanya kecuali jual beli yang disyaratkan di dalamnya khiyar syarat selama 3 hari ataupun kurang daripada itu, maka khiyar, hak memilih, tidak habis, tidak terhenti dengan berlaku perpisahan di antara penjual dan pembeli. Kalau dia syaratnya jual beli ni syarat dalam masa 3 hari, tengoklah kalau jadi, lepas pada tu jadilah, kalau tidak tak. Ataupun dalam masa 2 hari kau, dalam masa sehari kau, ikutlah. Kalau ada khiyar syarat lagu tu. Jadi illa bay'al khiyar ini, kecuali jual beli yang ada khiyar lagu tu, yang ni khiyar syarat. Kalau jual beli ada khiyar syarat lagu tu, tak apa, pisah dah pun masih ada lagi khiyar. Pisah dah pun. Itu makna yang kedua. Bal yabqa hatta tanqadhi al-muddah al-masyrutah. Bahkan jual beli itu akan terus berlaku sehingga habis tempoh yang disyaratkan itu. Itu makna yang kedua. Makna yang ketiga, Imam Nawawi sebut belakang ni, illa bay'an, kecuali jual beli yang disyaratkan di dalam jual beli itu